Baik, ini first time aku pergi tengok British Circus ni. Macam-macam aksi diorang. Kebetulan hari tu ada dekat Ipoh, jadi aku bawa anak aku pergi tengok Great British Circus ni. Dan ni antara kerusi dia lah. Harga bermula RM30 hingga RM130. Korang boleh tengok lah seat mana yang korang nak duduk. Jadi anak pun excited masa ni waktu kita nak bawa diorang pergi tengok circus ni. Waktu ni aku ambil show yang pukul 8 malam. Time ni pun orang dah beratur weh. So kalau boleh korang datanglah sejam awal beratur, supaya bila korang masuk tu dia free seating tapi mengikut kawasan seat yang korang beli. Paling terbaik korang ambil seat VIP 2 ni. Dia dapat view macam ni. So orang punyalah ramai sebelum nak start ni. Dan kalau korang tengok, so bila dia dah panjat ni, inilah geng-geng dia punya yang jaga lampu daripada atas lah. Kalau tengok cerita dia lebih kurang macam Pirate of Caribbean lah. Dia ada karakter kapten kapal dan ada karakter yang lawak-lawak macam tu. Lepas tu adalah diselang-selikan dengan tarian dan nyanyian daripada diorang ni. Okey lah, orang kata pengalaman baru pergi tengok circus kan. Tak pernah tengok, so ni first time kita tengok kan. Boleh lah. So sekarang ni diorang sedang berada dekat Setia Alam. Kalau korang nak tengok, bolehlah pergi dekat Setia Alam tu. Rasanya diorang akan ada sebulan lebih. Ni anak aku nak buat apa pula ni? Jom kita tengok.